Jom Jama Cikit. Kak Jama, apa ni pagi-pagi? Dah kejut? Panatlah. Jom. Hari ni kita nak pergi breakfast dekat di Saleh Kitchen, Kampung Melayu. Wow, makan nak? Hari ni kita nak cuba dia punya breakfast dengan lunch. Oh, patutlah pagi-pagi dah sampai. Kalau tak, matahari terpacak pun tak bangun lagi. Dekat sini ada macam-macam menu sarapan, antaranya mi rebus, lontong darat, lontong kuah, mutabak mini, mutabak cheese, mutabak giant pun ada. Nasi lemak jangan cakap lah, memang berlauk, memang banyak betul lauk dia. Ada udah sama petai, soto sambal, telur buyung, sambal. Banyak lagi lah. Betul. Tengoklah tu. Banyak betul kita menjamah hari ni. So antara makanan yang Kak Jama try untuk breakfast pagi ni adalah mi rebus. Untuk mi rebus ni Kak Jama rasa dia punya kuah memang pekat. Nak lagi kek, perah pula dengan limau. Berselera makan. Oh, ini yang sedap ni. Nasi lemak berlauk. Tengoklah tu lauk dia meriah kan. Untuk nasi dia sendiri memang berlemak lah. Sesuai lah dengan namanya nasi lemak. Tapi adik Jama paling suka sambal udang petai. Petai dia tu memang syahdu bila makan. Sedapnya. Teringat-ingat rasa dia. Adik Jama tutup mulut jap. Lepas tu Kak Jama makan lontong darat. Yang di favourite Kak Jama. Untuk ayam rendang dia masak sempurna. Dan untuk dia punya sambal kacang pun tak pedas. So kalau korang tak makan pedas, bolehlah order yang ni. Tadi dah di darat. Sekarang ni kita beralih ke kuah-kuah pula. Ni lontong kuah. Untuk kuah lontong ni memang rasa lemak-lemak. Cuma sambal dia tu pada adik Jama agak pedas sikit. Tapi kalau makan dengan kuah tu, kombinasi dia sesuai lah, balance. Lepas tu pagi-pagi makan mutabak, kau hada. Untuk mutabak dia pula, inti dia banyak. Cheese dia pun ada dekat dalam, ada dekat atas juga. So bila makan ni memang tak muak lah kalau makan banyak pun. Siapa kata dah habis breakfast? Belum. Tiba-tiba lauk lunch tu penuh dekat meja. Dekat sini pukul 10.30, 11 penuh dah lauk lunch. So apa lagi? Kita orang pun terserbu lah. Kat sini memang pelbagai lauk pauk yang korang boleh cuba. Tapi yang paling special kat sini yang korang wajib try adalah dia punya masak lemak. Sebab dekat sini orang Nogori yang masak tau. So memang podeh lah cerita dia. Siapa yang peminat siput sedut pun dekat sini ada tau. Tengoklah adik Jama ni, sedut siput tu. Lepas tu Kak Jama try patin tempoyak. Untuk kuah dia macam agak cair sikit, tapi isi ikan dia fresh. Ni lah kilo menu dekat sini. Daging salai masak lemak. Daging dia memang disalai sempurna. Lepas tu lembut. Rasa juga smoky-smoky macam tu. Tapi untuk kuah masak lemak daging salai ni macam masin sikit. Untuk air pula memang macam-macam ada kat sini. So untuk padankan dengan menu tengah hari kita, kami dihidangkan dengan teh ais, cikor dan ABC. Kalau korang nak yang bakar-bakar pun ada juga. Pilih je nak apa bakar. Abu bakar je tak ada. Lepas tu kalau korang nak macam ngonyel-ngonyel kan, ada juga cekodok. Lepas tu ada juga pau, ada kuih muih. So korang terus bawa family korang, boyfriend, partner, isteri, suami, isteri kedua makan dekat di Saleh Kitchen ni sebab adik dah Kak Jama approve.